بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد الحمد لله. لله. بسم الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Syukur syukur kepada kepada Allah Allah Subhanahu Wa Subhanahu Wa Taala Taala yang yang memudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas untuk tadabbur Al-Quran. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih lagi berterusan untuk tadabbur. Hanya pada tadabbur kita pada setiap bulan ini akan ada bukan berubahan, tapi hanya kita kena tengok pada masa. Nak ceritakan kisah-kisah Al-Quran, dia dalam ambil masa lebih daripada yang kita buat pada hari itu. Hari itu kita adalah ceritakan setiap juzuk, apa yang ada dalamnya kisah. Hanya kita ceritakan tajuk-tajuk. Tapi pada hari ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ceritakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu. Di antara kisah yang kita nak cerita pada hari ini adalah kisah Sayyidina Yusuf alaihi salam. Kisah Sayyidina Yusuf adalah panjang. InsyaAllah harap saya dapat nak buat pada hari ini. Dapatlah buat banyak mana yang mungkin, insyaAllah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk kita semua. Saya cuba ambil pada poin-poin pada kisah Sayyidina Yusuf semua. Uh, InsyaAllah Ta'ala kita akan mula pada awalnya biiznillah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya harap insyaAllah dengan berkat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat pada masa insyaAllah untuk kita dapat sempurnakan insyaAllah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah wa ala barakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sayyidina Yusuf alaihi salam adalah disebut tentangnya di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, dalam disebut namanya di dalam Al-Quran 27 kali. Berapa kali? 27 kali. Uh, Kisahnya adalah uh, turun secara sempurna. Kisah Sayyidina Yusuf turun dengan cara sempurna dalam satu surah, iaitu surah Yusuf. Kebanyakan pada para nabi adalah kisahnya adalah sebahagian sini, sebahagian sini, sebahagian sini pada surah lain-lain. Tapi kisah subhanallah, kisah Sayyidina Yusuf adalah ada semua secara sempurna, Masya Allah, di dalam satu surah, surah Yusuf alaihissalam. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alaihissalam. Siapa itu Sayyidina Yusuf? Sayyidina Yusuf adalah dia Yusuf bin Yaqub, anak Sayyidina Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Naam. Uh, Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Yusuf, Al-Karim ibn Al-Karim ibn Al-Karim ibn Al-Karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihim salam. Naam. Al-Karim, dia sifatkan Sayyidina Yusuf dengan apa? Al-Karim. Ibnul Karim, anak orang yang karim. Anak Al-Karim. Naam. Lagi. Maksud Sayyidina Yusuf, anak Sayyidina Yaqub, anak Sayyidina Ishaq, anak Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Naam. Semua diltahim habis nasab tu pada Sayyidina Ibrahim. Seperti mana dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Yusuf, apa maksud pada perkataan Yusuf? Yusuf itu, ma makna Yusuf? Yusuf adalah disebutkan seperti mana Syekh Hisham Kamil sebut dalam kitabnya, dia kata Yusuf yakni jamil al-wajh. Maksud pada perkataan Yusuf adalah orang yang muka handsome, cantik, jamil al-wajh. Naam. Mauliduhu, lahir di bumi Syam, Palestin, dan nama
ibunya uh, Rahil. Naam, Rahil atau Ruhail. Naam. Dia adalah isteri yang kedua, ibunya adalah kira isteri yang kedua kepada Sayyidina Yaqub alaihi salam. Naam. Di antara sifat-sifat pada Sayyidina Yusuf, bagaimana sifatnya adalah Sayyidina Yusuf ittasafa bil hikmah wal ilm wal jamal wa ta'bir ru'ya wal sabar wal hilm wa husn siyasa wal tadbir. Maksud disifatkan dengan hikmah, ilmu, Jamal, handsome. Wa ta'bir ru'ah. Dia adalah orang yang boleh ceritakan kalau ada mimpi, orang mimpi dia boleh tahu, boleh ceritakan mimpi itu apa maksudnya. Itu ta'bir ru'ah maksud. Was sabr, dan dia adalah di antara sifatnya juga adalah sabar. Dan juga adalah wal hilm. Dia orang yang sabar, dan juga adalah dia orang yang sabar sampai tahap yang tinggi juga. وحسن السياسة والتدبير, dan dia adalah orang pandai yang meneruskan. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان وجه يوسف عليه السلام مثل البرق أبيض اللون حسن الوجه جعد الشعر ضخم العين مستوي الخلق غليظ الساعدين والعضدين والساقين. كتل ابن سيدنا عبد الله سيدنا ابن مسعود adalah kana wajhu Yusuf, muka Sayyidina Yusuf alaihi salam adalah kira dikata adalah wajhu abyad, maksud misal barq abyadul laun, mukanya putih, hasan al-wajh, muka handsome, ja'ad al-sya'r, rambutnya adalah ja'ad, bukan halus, macam bukan adalah dia kira ja'ad al-sya'r macam ni lebih kurang senang cakap, tak tahu dalam bahasa Melayu apa maksud. Nah, ضخم العين, mata yang besar juga. Mustawil khalq adalah dia tak adalah tinggi sangat, tak adalah rendah sangat. Naam. Qalidh as-sa'idain wal 'addain was saqain adalah dikira macam badannya sedar. Naam. Khamis al batn, tak adalah perutnya adalah besar macam nampak memang apa sedar maksudnya. Qaniyal anf saghira surah adalah sampai ini pada sifat-sifat qaniyal anf adalah juga menikah pada bentuknya senang cakap dalam keadaan yang Masya Allah cukup indah. Naam, yani orang yang cukup handsome, cukup indah, Masya Allah. Naam. Kata dalam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah kata wa kanat, naam, naam, wa kanat idza atathu imra'a لحاجة وكان إذا أتته امرأة وكان إذا أتته امرأة لحاجة غطى وجهها. Kalau ada wanita datang untuknya untuk nak minta hajat, Sayyidina Yusuf adalah hilangkan, maksudnya tutupkan mukanya. Nah, itu seperti mana kita baca dalam kitab ini. Yani Sayyidina Yusuf seperti mana kita kata adalah sifatnya adalah dia orang yang cukup handsome, Masya Allah. Sampai seperti mana yang kisah yang ma'ruf dan masyhur, isteri isteri نعم فرعون isteri pada نعم امرأة العزيز عفوا امرأة العزيز adalah apa yang berlakukan, bagaimana nanti kita akan ceritakan insya-Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Yusuf mula keadaan kisahnya adalah dengan mimpi. Dengan satu mimpi yang dimimpi dia ceritakan pada ayahnya Sayyidina Yaqub. Sayyidina Yaqub dimasyhurkan juga di antara orang yang dia tafsir al-ahlam, tafsir ahlam. Dan dia ceritakan apa maksud pada mimpi-mimpi. Itu di antara sifat Sayyidina Yaqub. Dia adalah orang yang boleh ceritakan apa maksud pada mimpi yang orang lihat. Sayyidina Yusuf satu malam adalah dia mimpi 11 kaukabah. Wasyams wal qamar, dia kata pada ayahnya, saya lihat adalah 11 bintang dan juga adalah matahari dan bulan adalah sujud padaku. Naam. Faqassa ala abihi ru'ya. Maka dia ceritakan pada ayahnya apa yang dia mimpi. Maka Sayyidina Yaqub adalah gembira sangat dengan mimpi Sayyidina Yusuf. وعلم أن ابنه يوسف عليه السلام له شأن عظيم, dan dia tahu adalah anak Sayyidina Yaqub ini Yusuf akan ada sya'n azim, yani bahagian yang besar untuknya nanti akan datang. Akan datang ada sesuatu yang baik sangat untuknya.
Wa awsahu alla yaqussa ru'yatahu. Dan dia ceritakan pada Sayyidina Yusuf, kata jangan ceritakan kisah ni dengan adik-beradik kamu. Jangan ceritakan kisah ni dengan adik-beradik kamu untuk tak melaku apa-apa kepada kamu. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني سورة يوسف ayat 4 sampai 5. Jadi dia kata jangan ceritakan apa yang kamu mimpi itu dengan adik-beradik kamu. Sayyidina Yusuf alaihissalam dan juga adik-beradiknya, Sayyidina Yaqub adalah ada untuknya anak-anak yang ramai, Masya Allah. Tetapi dia sayang lebih kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam. كان شديدا حتى غار منه إخوته dan كان حبه لسيدنا يوسف شديدا حتى غار منه إخوته. Dia adalah sayang pada Sayyidina Yusuf sangat sampai adik-beradik pada Sayyidina Yusuf macam cemburu. Kenapa ayah kita ni sayang pada anaknya Yusuf tu lebih daripada kita. Dia rasa macam tu. فتآمروا عليه وأرادوا التخلص منه. Maka orang tu adik-beradiknya dia kata kenapa seperti itu? Sebab kita kata tadi apa? Sayyidina itu adalah daripada isteri yang kedua. Min az-zawja mauliduhu, na'am. Uh, Sayyidina Yusuf itu daripada isteri yang kedua kepada Sayyidina Yaqub. Jadi adik-beradiknya dia nak jadi apa? Dia macam cemburu badannya. Kenapa ayah kita ni sayang sangat pada Sayyidina Yusuf? Kenapa sayang pada Yusuf sangat? Kenapa kita macam ni? Jadi orang itu adalah fata'amaru ay takhalas minhu. Dia adalah musyawarat sama-sama adik-beradik tu untuk apa? Untuk habiskan daripada Yusuf, Sayyidina Yusuf alaihissalam, pada adiknya. Faqala, maka orang itu kata di antaranya, naqtuluhu. Adalah di antaranya musyawarat kata kita bunuh dia. Dan ada sebagian yang lagi kata apa? Kita baliknya dalam bi'r. Bi'r adalah telaga. Kita baliknya di dalam telaga. Naam. Mungkin dia mati atau mungkin ada orang yang datang lalu yang orang musafir lalu nak ambil air, mungkin orang tu ambilnya. Jadi salah satulah. Kalau rezekinya mati, mati. Kalau dia masih lagi hidup, mungkin orang yang lalu dari situ, dia nak minum air, nak ambil air, orang yang musafir, orang itu akan ambilnya. Dan itu yang terjadi padanya. Dan apabila seperti itu, orang adik-beradik itu minta pada Sayyidina Yaqub, kata kita nak bawa Yusuf untuk apa? Untuk kita main sama-sama. Sayyidina Yaqub terima, tapi dia bagi syarat kepada anaknya. Dia kata dengan syarat, kamu jaga badannya baik-baik. Kemudian orang itu balik kepada ayahnya. Lepas sudah balik Sayyidina Yusuf di dalam telaga itu, kembali kepada ayahnya. Dengannya ada apa? Ada qamisahu. Qamis adalah bajunya. Baju Sayyidina Yusuf. Wa alaihi damun kadhib. Maksudnya ada di atasnya darah yang tipu. Darah yang tak betul. Naam. Macam warna darah. Dan orang itu yatadhaharuna bil buka. Dia orang tu macam buat macam cara dia macam menangis. Dia kata akalahu dhi'b. Ada satu binatang datang dhi'b, namanya dhi'b, adalah makan Sayyidina Yusuf. Dia kata seperti itu kepada Sayyidina Yaqub. Sayyidina Yaqub apabila jadi macam tu sedih sangat tentang hal Sayyidina Yusuf. Tapi subhanallah, dalil kadhib, dalil orang itu tipu. Orang tu datang kepada Sayyidina Yaqub membawa bajunya, baju Sayyidina Yusuf. Ada apa? Ada di atasnya darah yang tidak betul. Kalau katalah ada binatang yang kacau ataupun binatang yang betul macam orang tu cerita, itu dhi'ib maksudnya. Naam, diambilkan Sayyidina Yusuf. Naam. Kalau betul seperti itu, mungkin kain itu ataupun baju itu terkoyak dan sebagainya. Tapi itu adalah tidak ada seperti ini. Jadi kira adalah orang itu apa? Orang itu menipu. Memang Sayyidina Yaqub dah
dah tahu benda ni adalah tidak betul. Ada benda. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Sayyidina Yusuf. Bagaimana? Datang jaa ba'du sayyara, maksudnya adalah datang orang-orang yang musafir, sebahagian datang golongan ataupun satu kumpulan yang musafir, dan dia balik dia terongkan di dalam telaga itu adalah dalu, macam baldi yang terikat untuk apa, untuk nak ambil air daripada telaga itu. Apabila seperti itu, Sayyidina Yusuf pegang kepada tali itu dengan perkataan ambil air dengannya, dan orang itu tarik ke atas, diambilkan Sayyidina Yusuf, diambilkan anak yang kecil, nam, iaitu Sayyidina Yusuf. Orang itu gembira sangat dapat budak yang comel, yang kecil, Masya Allah, yang orang tu seronok nampak ni, ambilnya dan dia jual. Orang itu waba'uhu 'abdan li Aziz Masr. Apabila jadi seperti itu, dia jual kepada Aziz Masr, adalah dijual kepada raja ataupun orang yang Aziz Masr adalah maksudnya orang, bukan raja, maksud wazir, adalah orang yang jaga pada kawasan itu. Naam. Yani mungkin kita kata menteri seperti itulah. Menteri-menteri kepada tempat Mesir tu. Naam, waziruha, kalau bahasa Arab kita waziruha. Naam, bisamanin zahid, dengan duit sikit sangat. Fala sanad, sebab apa? Sebab orang itu dulu dia jual, kalau jual seorang budak ataupun jual hamba, dia kena tahu ini hamba, dia ada dalil, maksudnya ini memang hamba. Tapi orang itu tak ada dalil apa-apa. Ini adalah hamba. Sebab mungkin dia hur, maksudnya bukan hamba. Nah, Sayyidina Yusuf apabila jadi seperti itu, jadi dia adalah terjaga di rumah orang itu sampai besar. Nah, dan ni dengan cara kita cuba nak ringkas, macam dengan poin-poin ringkas. Kemudian adalah terjadi kisah Sayyidina Yusuf dengan isteri Al-Aziz. Ha? Isteri pada orang yang berdunia. Nah, Al-Aziz itu adalah suruh kepada, maksud kita Al-Aziz itu adalah menteri itu, suruh kepada isterinya untuk menjaga pada Sayyidina Yusuf, untuk jaganya dan tarbiyahnya dengan cara yang baik, dengan bagus. Fa'ujibat bihi, isterinya dia suka sangat kepadanya. فقد حباه الله جمالا عظيما إلا أن الشيطان وسوس لامرأة العزيز فتزينت وأغلقت الأبواب وقالت ليوسف هيت لك. Dan apabila jadi seperti itu adalah dia sudah besar maksudnya, dan Imratul Aziz adalah dia suka kepada Sayyidina Yusuf. Dia macam seperti mana kita ceritakan tadi, Sayyidina Yusuf adalah di antara Nabiullah yang cukup indah, cukup handsome, Masya Allah. Naam. Wa ajmalul bashar adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. uh, Sayyidina Yusuf, Allah SWT beri badannya juga pada Jamal, yani cantik, handsome. Nah, jadi apabila jadi seperti itu, syaitan waswas kepada isteri itu, Imraat Al-Aziz. Dia waswas kepadanya, dan apabila dia seperti itu, datang kepada Sayyidina Yusuf. وقالت ليوسف عليه السلام هيت لك. Sayyidina Yusuf apabila, maksudnya dia datang pakai baju yang cantik, pakai macam-macam, datang kepada Sayyidina Yusuf, dia nak buat dia dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Naam, dalam bab ini apabila jadi seperti itu, Sayyidina Yusuf apa jawab? Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihul zalimun. Yani Sayyidina Yusuf adalah teruskan, na'udzubillah, saya tak lakukan seperti itu. Teruskan tarik diri pada bab ini.
وأسرع بالهرب. Terus tarik diri dan Sayyidina Yusuf lari. Lari menghadap kepada pintu. Sampai melari kepada hadap nak keluar dari tempat itu, dari bilik itu, sebab Imraat Al-Aziz itu adalah dia masuk ke bilik itu dan dia tutup pintu. Apabila jadi seperti itu dan dia terangkan cakap kepada Sayyidina Yusuf apa yang dia nak, Sayyidina Yusuf buat apa? Terus kata ma'azallah, macam na'udzubillah saya lakukan seperti itu. Terus kemudian Sayyidina Yusuf keluar lari daripada tempat itu pergi menghadap kepada pintu. Naam. فأمسكت قميصه ومزقته من الخلف. Apabila dia lari seperti itu, Imra'at Al-Aziz, isteri Al-Aziz itu adalah dibegangkan kepada Sayyidina Yusuf daripada bahagian belakang dari bajunya. Dan di masa seperti itu, Sayyidina Yusuf kan lari laju dan maksud dengan kuat dan sebagainya. Dan apabila jadi seperti itu, terkoyak baju Sayyidina Yusuf daripada bahagian belakang. Allahumma salli alaika ya Sayyidina Rasulullah. Falamma fataha al-bab, apabila dia bukakan pintu Sayyidina Yusuf, dia lihat di hadapannya Sayyidahu. Naam. Maksudnya iaitu lihat di hadapannya suami orang itu adalah suaminya adalah maksud Al-Aziz. Dia lihat di hadapannya wa ma'ahu rajulun akhar dan ada seorang lagi dengannya. Fasamata Yusuf, Sayyidina Yusuf adalah tak cakap apa-apa alaihissalam. Fadda'at zawjat Al-Aziz, maka isteri Al-Aziz itu, isteri orang itu kata apa? Kata badannya hataka annahu arada hatka ardiha. Maksud dia kata Yusuf nak buat sesuatu dengan isterimu. Dia cakap macam tu dengannya. Apabila jadi seperti itu, faqala Yusuf, hiya rawadatni an nafsi. Sayyidina Yusuf kata padanya, bukan seperti itu. Bukan seperti mana yang dia cerita. Dia nak yang sesuatu itu. فشهد الرجل الذي كان في صحبة العزيز. Maka orang yang ada sekali dengan Al-Aziz, sebab Sayyidina Yusuf maksud di masa itu orang tahu bagaimana dia. Jadi orang-orang yang ada sekali dengan Al-Aziz kata in kana qamisuhu muzziqa min al-amam fahiya sadiqah. Jika bajunya dikoyak daripada bahagian depan, maka dia betul cakap. Maksud maksud bukan seperti itu. Maksud tashbih untuk orang Sayyidina Yusuf yang nak. Jadi mungkin bajunya dari depan lah kena koyak, bukan dari belakang. Tapi kalau dari belakang, maka dia kadhibah. Maka dia adalah menipu, dia tipu. Memang seperti mana Yusuf ceritakan, seperti mana Sayyidina Yusuf ceritakan. Fa'alim al-Aziz al-haqiqah. Maka Al-Aziz itu dia kenal, maksud dia tahu apa yang terjadi dan suruhnya untuk istighfar. Apabila jadi seperti itu, maksudnya Al-Aziz sudah tahu tentang kisah itu. Sebenarnya bukan seperti mana isterinya cerita. Bukan seperti mana. Bukan Yusuf yang nak. Bukan Sayyidina Yusuf yang nak. Dia yang nak seperti itu. Apabila jadi seperti itu, adalah dimasukkan Sayyidina Yusuf ke penjara. Naam. Seperti dan juga ada faedah dalam bab ini. Qala ta'ala wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Yani dia nak dengan Sayyidina Yusuf dan Sayyidina Yusuf adalah hamma biha. Adakah maksud Sayyidina Yusuf nak juga? Tak, bukan seperti itu. أن الهم الذي همت به امرأة العزيز كان هم سوء. يعني isteri Al-Aziz itu nak apa? Nak buat sesuatu yang haram. Tapi yang Sayyidina Yusuf nak buat apa? Tinggalkan maksudnya. وأن الهم الذي كان من يوسف لم يكن هم سوء فهو نبي. معصوم. وإنما هو هم يدفع العدوان عن نفسه. Maksudnya yang Sayyidina Yusuf nak adalah lawan dan tinggalkan. Itu yang dia nak. Bukan nak lakukan seperti itu. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Laula an ra'a burhana rabbih. نعم. مقصود لولا أن رأى برهان ربه أي لولا عصمه الله تعالى ليوسف عليه السلام. لولا عصمة الله تعالى ليوسف عليه السلام
حيث سيكون نبيا لهم لهم بها. Nah, maksudnya adalah Sayyidina Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala ismah, menjaga kepada Sayyidina Yusuf sebab akan jadi seorang nabi. Nah, pada orang-orang itu. Apabila jadi seperti itu, uh, orang dekat tempat itu semua khususnya pada kaum wanita adalah, maaf ya saya kurang sihat subhanallah sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Apabila jadi seperti itu, berita sudah macam sudah ramai orang kenal, ramai orang tahu tentang bab ini, khususnya pada kaum wanita yang ada di masa itu. Jadi semua orang cakap tentang isteri Al-Aziz, isterinya ini adalah dia turawidu khadimaha, maksudnya adalah dia nak bersama dengan orang yang membantunya di rumah, maksud membantu di rumah. Wahwa yamtani', dan dia tidak mahu. Fajama'at, apabila jadi seperti itu, isteri Al-Aziz itu dia macam geram pada wanita-wanita di masa itu, orang tu yang cakap tentang halnya, dan dia nak bagi tahu orang itu bagaimana apa yang bagi perasaan dia nak sangat dengan Sayyidina Yusuf. Kenapa jadi seperti itu? Maka dia panggilkan wanita-wanita itu, Naam, Nisa al-Madinah, dan diberi badannya apa, buah apple serta pisau. Dia beri badannya buah apple serta pisau. Wa qalat li Yusuf, kemudian dia kata pada Sayyidina Yusuf alaihissalam, ukhruj alaihinna, masuklah ke tempat orang itu. Keluar maksudnya, maksudnya datang ke sini, jumpa dengan orang itu. Apabila wanita-wanita itu lihat badannya, falamma ra'aynahu akhadna yanzurna ilaihi fi bahra. Apabila lihat badannya, semua macam terkejut. Seperti mana kita ceritakan, Sayyidina Yusuf adalah dia orang yang handsome, syadidul jamal, yani abyad, putih, handsome dan sebagainya. Jadi apabila seperti itu, ujibna bihi, yani dia macam suka sangat, dan juga terkejut pada tengok ada orang seperti itu. Hatta qatta'na aydiyahunna wa sala ad-dam min aydihin. Wa qulna ma hadha bashar. Ma hadha bashara innahu malakun karim. Dia kata sampai adalah orang itu lihat badannya, dia kata ini macam bukan bashar, bukan manusia ni. Ini macam bukan manusia, macam malaikat, macam orang yang bukan manusia, bukan. Adakah ada manusia yang cantik, yang handsome sampai seperti itu? Adakah yang dia macam terkejut pada bab ini sampai terluka pada tangan-tangan mereka, orang itu. Nah, tanpa sedar pada dirinya, dia apa, luka kan pada dirinya. فأثبتت زوجة العزيز لهن أن يوسف عليه السلام وإن كان عبدا إلا أن جماله يفوق الوصف. Jadi dia sudah sampaikan apa yang dia nak sampaikan kepada wanita-wanita itu, walaupun dia adalah Yusuf di masa Sayyidina Yusuf di masa itu adalah hamba di istana itu ataupun di tempat itu, tetapi dia adalah orang yang cukup handsome, Masya Allah, dan cukup indah. وتوعدته إن لم يفعل ما تريد فإن مصيره إلى السجن. Dan isteri Al-Aziz dia kata padanya, kalau tak nak lakukan apa yang saya nak, saya akan letakkan di dalam penjara. Akan letakkan di penjara. Dalam seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين. Ini yang tadi kita ceritakan. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فإن لم اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره
la yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Apa yang kata Sayyidina Yusuf? Apabila Imra'atul Aziz kata padanya, kalau kamu tak lakukan, tak buat, maka tempat kamu adalah penjara. Sayyidina Yusuf kata apa? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dia kata, ya Allah, penjara itu lebih baik saya suka lagi daripada apa yang orang tu nak pada saya. Jadi Sayyidina Yusuf, wa illa tusrif, kata apa Sayyidina Yusuf doa Allah Subhanahu wa taala, wa illa tusrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, selamatkan saya daripada lakukan seperti hal seperti yang orang tu nak. Fastajaba lahu rabbuh. Maka Allah Subhanahu wa taala terima doanya, fasarafa anhu kaidahun, dan habiskan cerita orang itu, maksudnya tidak berlaku apa yang dia nak. Naam. Dan ini adalah kanat uqubatul abd idza, dan di masa dulu kalau ada seorang hamba dia lakukan maksud hal seperti itu, contoh seperti mana Imratul Aziz, isteri Aziz kata dia yang nak dengannya dan sebagainya. Kalau ada yang hamba di zaman masa itu berlaku seperti itu, apa jadi untuknya? Bukan masuk penjara, kena bunuh terus. Itu yang kena jadi badannya. Tapi pada Sayyidina Yusuf, Imratul Aziz, isteri Aziz itu adalah baginya apa? Masuk dalam penjara. Dan Sayyidina Yusuf, afwan, dan Al-Aziz itu dia masukkan Sayyidina Yusuf dalam penjara sebab dia tahu Sayyidina Yusuf itu adalah betul apa yang dia cakap. Bukan Sayyidina Yusuf yang nak dengan isterinya, isteri Al-Aziz tu. Bahkan isteri Al-Aziz tu yang nak Sayyidina Yusuf. Jadi subhanallah, orang dah tahulah, ha, dah tahu bagaimana tentang hal itu. Jadi dia suruh orang ambil Sayyidina Yusuf, masukkan ke dalam penjara. Tujuannya untuk apa? Sebab dia tahu Sayyidina Yusuf tidak melakukan seperti itu, dan juga untuk halangkan isterinya pada Al-Aziz. Kalau dia bebaskan, mungkin isteri Al-Aziz akan syarinya lagi, tapi dia tinggalkan seperti itu. Dan isteri Al-Aziz dia kata, wa arada zawjat Al-Aziz habsa Yusuf alaihi salam hatta tudhi'ahu al-fursa li fi'li ma turid walau ba'da khuruji min as-sijn. Jadi isteri Al-Aziz macam nak dia di penjara saja, untuk apa? Untuk bagi peluang, mungkin lepas dia keluar dari penjara ada peluang lagi. Maksud subhanallah. Alhamdulillah. Nah, jadi hal seperti ini apabila Sayyidina Yusuf minta pada Allah SWT untuk selamatkan pada orang itu, maksudnya masuk penjara itu lebih baik. Sayyidina Yusuf doa seperti itu. Jadi Allah SWT bagi badannya untuk apa? Untuk apa yang dia doa, maksud dia masuk dalam penjara itu. Dan Sayyidina Yusuf di dalam penjara itu bukan adalah masa sikit. Nah, berapa tahun yang duduk. Tolong kita tutup mic para. Nah, okey. Tolong tutup mic, yang buka mic tolong tutup. Apabila Sayyidina Yusuf di dalam penjara, ada masa insyaAllah 7. InsyaAllah. Apabila Sayyidina Yusuf di dalam penjara, nah, Sayyidina Yusuf bertemu dengan ada orang lagi di dalam penjara itu, dan uh, di masa Sayyidina Yusuf di dalam penjara, Allah SWT beri badannya nubuah. Beri badannya nubuah, maksud dan ilmu. Dan ada di masa itu dalam penjara ada dua orang. Dua orang ada dengannya di dalam penjara itu. Al-awwal kana yakhdumul malik. Yang pertama adalah ahli khidmat kepada raja itu. Naam. Wal akhar khabbazun indal malik. Yang satu lagi adalah orang yang bakar buat roti, maksud orang yang masak roti. Dan setiap orang daripada dua tu dia ada mimpi.
Dia ceritakan kepada Sayyidina Yusuf dan minta badannya. Apa maksud mimpi kita? Yang pertama adalah lihat annahu ya'siru khamra. Orang yang pertama dia macam lihat dalam mimpinya dia macam buat khamr, arak. Macam dia macam apa panggil? Macam dulu al-khamr, khamr itu arak itu diambil contohnya daripada inab, anggur. Maksud dihancurkan untuk apa? Ambil airnya untuk buat apa? Buat arak. Nauzubillah. Nah, yang kedua adalah dia lihat adalah burung makan رأى الطير نعم والآخر رأى الطير تأكل من الخبز الذي يحمله على رأسه dan seorang yang lagi adalah lihat burung yang makan dari roti yang ada di atas kepala orang tu yang orang angkat. Macam orang angkat atas kepalanya jadi orang tu burung datang makan daripada apa roti yang ada dia angkat di atas kepalanya. Nah, nah, adat adalah ataupun cara mungkin orang lu angkat roti macam tu. Nah, di atas kepalanya. Jadi orang orang itu lihat seperti itu. Sayyidina Yusuf ceritakan badannya. Nah, فقام يوسف عليه السلام أول سيدنا يوسف dia ceritakan tentang dakwah. Sebelum ceritakan apa tentang mimpi-mimpi orang itu. Ceritakan tentang dakwah ini dengan cara ringkas. Sebenarnya ada kisah yang berlaku di situ. Tapi ringkas, dia ceritakan tentang dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalil untuk dia adalah seorang nabi. Dan Nabiullah Yusuf adalah ceritakan apa yang akan berlaku akan datang. Kemudian Sayyidina Yusuf jawab tentang dua orang itu. Yang pertama kata badannya أجاب سيدنا يوسف الأول ساقي الملك orang yang pertama adalah ahli khidmat kepada raja dia akan keluar daripada penjara itu dan dia akan kembali kepada apa khidmat kepada raja ya orang yang kedua orang yang buat roti itu nam diceritakan untuknya kamu akan apa digantung nam yu'dam ataupun dia akan bunuh maksud وتأكل الطير من رأسه dan akan datang burung dan makan daripada kepala kamu. Dan sudah terjadi apa yang Sayyidina Yusuf kata pada dua orang itu. Dan Sayyidina Yusuf wasiat kepada orang ahli khidmat raja itu yang ada dalam penjara dengan Sayyidina Yusuf kata badannya, ya kalau kamu keluar kepada raja itu jangan lupa saya. Yang maksudnya ni sebutkan hal saya di hadapan raja itu untuk apa? Untuk yurfa al-zulm anhu. Yang maksudnya untuk dia orang itu bebaskan dia sebab dia mazlum. Maksudnya dia tidak lakukan apa yang isteri Al-Aziz itu ceritakan. Ada ayat-ayat Al-Quran ini yang terangkan seperti ini daripada pada ayat 25 hingga ayat 40 lebih kurang. Nah, 35 afwan sampai 40 dalam surah Yusuf yang ceritakan tentang hal kisah di antara Sayyidina Yusuf dan dua orang di dalam penjara itu. Apabila jadi seperti itu, seorang daripada dua ini dia hidup, maksudnya dia balik untuk khidmat kepada raja itu, Al-Aziz. Dan seorang lagi seorang daripada orang itu dia balik kepada khidmat pada raja itu dan seorang lagi adalah dia sudah bunuh dan adalah bunuh datang makan dari kepalanya seperti mana Sayyidina Yusuf ceritakan. Selepas berapa tahun Sayyidina Yusuf duduk dalam penjara itu, raja itu dia lihat satu mimpi, dia mimpi satu. Dan dia panggil kepada orang yang ada dengannya, maksud orang macam kita dalam uh, dalam kerajaan itu, apa maksud mimpi saya? Itu orang yang khidmat dunia ataupun orang yang ada dekat-dekat badannya. Apa maksud pada mimpi saya? Mimpi dia apa?
Mimpi dia adalah dia mimpi sab'a baqarat, 7 lembu yang besar-besar. قد خرجت من النهر وسبع بقرات ضعيفة خرجت أيضا. 7 lembu yang besar-besar, nah, dia keluar daripada sungai, dan 7 lembu juga yang lemah, yang kecil, kecil badan dia tak besar, kharajat aidan min an-nahr, dia keluar daripada sungai itu. Wa akalat al-baqarat as-siman, nah, yani maksudnya 7 lembu yang besar-besar keluar daripada sungai. Kemudian keluar 7 lembu lagi, tapi yang kira bukan kecil, dia adalah besar tapi tidak ada daging maksudnya. Nah, daging tak banyak maksud. Kurus, senang cakap. Nah, dhaifah, melemah. Ha? Dia makan tujuh lembu itu yang besar-besar tu, yang gemuk. Nah, senang cakap. Ni saya, maaflah saya cuba ceritakan dengan bahasa harian. Mungkin mudah kita sikit nak faham tentang bab ini. Subhanallah. Nah, apabila raja itu ceritakan dengan orang yang dekat badannya, apa maksud mimpi saya ini? Orang tu semua kata adghasu ahlam. Yani ini adalah orang mimpi macam-macam, tak ada apa lah, tak ada apa, biar je. Jadi orang itu ahli khidmat kepada raja itu, saqi al-malik, maksudnya orang yang beri, saqi maksud orang yang beri air minuman kepada raja itu, yang ada dengan Sayyidina Yusuf di masa dalam penjara. Dia teringat Sayyidina Yusuf. Jadi dia ceritakan kepada Sayyidina Yusuf itu apa yang raja itu lihat dalam mimpinya. فذهب إلى يوسف عليه السلام في سجنه وسأله عن ذلك ثم عاد وقص على الملك ما قاله يوسف. Dia pergi cerita pada Sayyidina Yusuf, apa maksud mimpi raja kita ni, macam ni, macam ni. Kemudian orang itu balik kepada rajanya dan ceritakan apa yang Sayyidina Yusuf kata. نعم. وسأله عن ذلك ثم عاد وقص على الملك ما قاله يوسف ففرح الملك. maka raja itu adalah dia gembira sangat. وكان تفسيره, dan tafsir adalah tentang mimpi raja itu, tafsir Sayyidina Yusuf untuk mimpi raja itu, maksud akan datang ستأتي على مصر 7 سنين تكثر فيها الحبوب والثمار, akan datang 7 tahun kepada negeri Mesir, akan adalah banyak daripada hubub wasimar, maksudnya adakan tanam-tanaman adalah terlalu banyak, akan ada banyak pada hubub, maksudnya pada buah dan daripada gandum kalau tak silap. Naam. Dan selepasnya akan ada qamah. Yani الحبوب مثل القمح حنطة شعير, هذه الحبوب maksud. Dan akan maksud gandum lah kalau tak silap. Dan akan datang selepasnya 7 tahun akan kurang. Hasil daripada tanaman itu adalah sangat kurang, tak banyak. Nah, وأشار أن تدخر الحبوب في أعوام الخير. Dan Sayyidina Yusuf beritahu kepada tafsir mimpi itu, apa maksud mimpi itu, maksud kamu dalam 7 tahun yang kamu kira ada banyak daripada hasil daripada tanaman itu, kamu kena ada simpan sebahagian untuk masa akan datang itu yang kira dalam keadaan susah. Maka raja itu suka dengan apa yang Sayyidina Yusuf kata, wa amara bi khuruji min as-sijn, dan dia suruh untuk orang keluarkan Sayyidina Yusuf dari penjara. Sayyidina Yusuf apa yang lakukan? Orang yang datang, orang dalam penjara sudah berapa tahun. Tiba-tiba raja kata keluarkannya. Sepatutnya orang seronok kan, bebas, sudah selesai. Tapi Sayyidina Yusuf tak seperti itu. Eh, maksud tak gembira? Bukan seperti ini. Sayyidina Yusuf nak keluar, bukan tak nak keluar. Memang nak keluar dari penjara. Tapi dia nak apa? Untuk keluar dengan bara'ah lahu. Maksudnya dengan keadaan orang kata dia tak salah. Maksud dia tidak lakukan apa yang isteri Al-Aziz kata.
Tidak berlaku apa yang isteri Al-Aziz kata. Maksudnya dia nak apa sesuatu pada isteri Al-Aziz. Bukan seperti itu. Illa idza zaharat bara'atahu fa ahdara al-malik an-niswa wa imra'at al-aziz. Maka raja itu panggil kepada isteri Al-Aziz dan juga pada wanita-wanita. Naam. Fa'tarafat annahu mazlum. Maka isteri Al-Aziz itu kata kepada raja, memang betul dia adalah tidak berlakukan seperti itu. Maksud yang saya kata itu memang semua bohong. Naam. Fadhaharat bara'atuhu. Nah, dan dia ceritakan saya yang nak badannya, bukan dia. Itu adalah isteri Al-Aziz ceritakan. Fakharaja Yusuf alaihi salam min sijnihi mukarraman bari'ah. Maka Sayyidina Yusuf keluar dari penjaranya dalam keadaan failnya ataupun sijilnya bersih. Maksud dia tidak berlakukan apa-apa. Dia bukan yang seperti mana orang ramai tahu tentangnya. Jadi benda ni, khabar ni sudah ramai orang tahu tentangnya. Sayyidina Yusuf lihat pada dirinya, dia adalah orang yang mampu untuk membantu dalam keadaan raja itu atau dalam tempat raja itu untuk jadi orang macam menteri kewangan, senang cakap macam tu. Macam menteri kewangan. Jadi untuk menteri kewangan. Seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, qala ja'alni, نعم قال اجعلني على خزائن نعم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Dia lihat pada dirinya Sayyidina Yusuf, dia rasa dia mampu untuk jalankan untuk apa, untuk kewangan. Jadi untuk macam senang cakap seperti mana kata tadi, menteri kewangan. Jadi uh, raja itu bagi badannya untuk jadi menteri kewangan. Adalah di antara kata Sayyidina Yusuf alaihissalam, dia adalah menadu dengan Allah Subhanahu wa taala tentang dia duduk dalam penjara lama, tentang duduk dalam penjara itu kenapa keadaannya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala wahyu kepadanya, anta sajanta nafsak haitsu qult qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Maka kenapa saya kena masuk penjara, kenapa seperti itu, macam menadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala wahyu kepadanya, kamu yang sebenarnya yang penjarakan kamu diri sendiri. Sebab minta daripada Allah untuk apa? Kata as-sijnu ahabbu ilai. Kata penjara itu lebih baik untuk diriku daripada apa yang orang tu nak. Jadi Allah SWT terimakan doa kamu dan bagi kamu masuk ke penjara. Falau qulta rabbil afiyah ahabbu ilayya la'ufita. Maka kalau kamu kata ya Allah macam pelindungkan saya dan selamatkan saya, maksud, maka Allah SWT akan bagi. ولما خرج يوسف عليه السلام من السجن كتب على بابه هذه قبور الأحياء ومنازل البلوى وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء. ممكن هذا ما في مشكلة. يعني maksud pada bab ini mungkin yang ibrah ataupun hikmah yang kita belajar daripada kisah Sayyidina Yusuf. Apabila orang doa Allah Subhanahu wa taala, utlubu min Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala yang paling baik untuk diri kamu. Nah, bukan kalau ni lagi baik tak, utlub lagi selamat. Yani menajar pada kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. بعثة سيدنا يوسف عليه السلام. بعث الله تعالى يوسف عليه السلام إلى الهكسوس الذين احتلوا مصر. Ada satu kumpulan Allah Subhanahu wa taala hantarkan Sayyidina Yusuf kepada satu kaum ataupun satu kumpulan panggil Al-Huksus, yang orang yang ambil tempat Mesir selama
175 tahun. وأرسل إلى قومه بني إسرائيل بعد عودتهم إلى مصر. Kemudian adalah Allah SWT juga hantar Sayyidina Yusuf kepada kaum kaumnya Bani Israel selepas orang tu balik ke Mesir. فهو أول من جاء منهم إلى مصر. Maka dia adalah orang yang pertama yang datang ke Mesir daripada golongannya. ثم جاء أبوه وإخوته واستقروا فيها. Kemudian datang ayahnya dengan adik-beradiknya duduk di Mesir itu. وكانت أول دعوته في السجن, dan mula dakwah Sayyidina Yusuf dalam penjara. فآمن به بعض المساجين والحراس لما رأوه من علم وحكمة وحلم Yusuf alaihi salam. Dan maka adalah beberapa orang daripada orang yang duduk dalam penjara dan orang yang menjaga penjara sudah beriman. Maksudnya sudah beriman itu Nabi Allah Yusuf adalah seorang nabi. Datang tentang kisah ikhwat Yusuf alaihi salam. Saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Saudara Yusuf, Sayyidina Yusuf alaihi salam. Kita tengok pada masa 7.40. Baik. InsyaAllah kita ambil sikit boleh lagi. 15 minit lagi boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Boleh, Cik. Boleh ya, insyaAllah. Baik. Orang yang ada kerja boleh keluar. Apa, insyaAllah ada recording. InsyaAllah boleh rujukkan. Maaf ya. Ya Rabb. Semoga Allah SWT beri syifa kepada semua orang yang sakit. Subhanallah. Al-insan, manusia akan rasa nikmat sihat itu apabila datang ujian pada Allah SWT untuk kesihatannya. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwat Yusuf, Sayyidina Yusuf alaihissalam. Saudara Sayyidina Yusuf atau adik-beradik dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam di tempat Mesir. Hadara ikhwat Yusuf, adik-beradik kepada Sayyidina Yusuf adalah datang ke tempat Mesir untuk apa? Untuk untuk nak beli gandum dan juga pada gandum tepung, bukan tepung, gandum hubub gandum, dan Sayyidina Yusuf, dan adalah maksud pada makanan senang cakap. Dan Sayyidina Yusuf sudah kenal adik-beradiknya, tapi adik-beradiknya tak tahu itu Sayyidina Yusuf. Sebab sudah berapa tahun benda ni. Orang tu lagi dia balik Sayyidina Yusuf di masa Sayyidina Yusuf kecil lagi. Jadi mungkin rupa tak ingat lagi ataupun tak nampak betul, tak ingat, tak tahu betul-betul. Tapi Sayyidina Yusuf sudah kenal adik-beradiknya. Faqalu lahu, Naam, apabila Sayyidina Yusuf dah kenalnya, tapi Sayyidina Yusuf tak cakap apa-apa. Kata badannya, Nahnu abna' Yaqub. Kami adalah anak kepada Yaqub alaihissalam. Kami ada seorang adik yang hilang di masa dia kecil. Dan seorang yang lagi namanya Benyamin. Kami tinggalkan dengan ayah kita. Maksud orang tu datang pada Sayyidina Yusuf. Dia tak tahu itu Sayyidina Yusuf. Dan dia ceritakan, kamilah adik-beradik ni adalah seorang daripada adik-beradik kita sudah hilang di masa dia kecil. Maksud dia siapa? Maksud dia Sayyidina Yusuf. Dan seorang lagi adalah namanya Benyamin. Kami tinggalkan dengan ayah kita. Maka Sayyidina Yusuf kata padanya, kalau kamu nak gandum tu, qamah, hinta, syair, maksud nak gandum tu, saya ada syarat. Apa syaratnya? Dia ceritakan syaratnya,
syaratnya adalah dia ambil Benyamin ke situ. Maksud, dan dia Sayyidina Yusuf kata pada orang yang bantunya, pada rijalnya, rijaluhu, maksud orang yang bantu Sayyidina Yusuf, letaklah apa yang orang tu nak pada gandum itu di dalam tempat, dalam apa, rihalihim, maksudnya untuk orang tu angkat sekali apabila dia balik. Tanpa orang tu sedar, maksudnya apa, tanpa orang tu tahu. Wa ba'da wusulihim, apabila orang itu apabila orang itu sampai balik kepada Sayyidina Yaqub, tengok adalah apa yang dia nak. Maknanya Sayyidina Yusuf bukan tak bagi, dia memang dah letak syarat. Syaratnya orang tu ambil adiknya namanya Binyamin, ambil Binyamin tu kepadanya, baru dia akan bagi gandum itu. Tapi dia tengok sudah bagi gandum tanpa bawa Binyamin kepadanya. Dan adik-beradik Sayyidina Yusuf tu dalam keadaan seperti itu, sepatutnya sudah dapat apa yang dia nak, dah cukup lah. Tapi dia tak nak. Dia kata, kita bawa Benyamin kepadanya dan kita ambil lagi sekali. Ha, dia macam contoh, macam tamak. Nak lagi, nak tamak lagi, nak. Jadi dia kata, kita ambil Benyamin dan pergi pada pada Sayyidina Yusuf, pergi kepadanya dan juga akan ambil lagi. Sebab apa? Sebab di masa itu adalah halla al-jadab bi ardi Filastin. Ya, sebab di bumi Palestin seperti mana kita ceritakan, Sayyidina Yaqub duduk di bumi Palestin. Jadi di masa itu uh, musim hujan tak banyak, jadi tanaman tak banyak. Jadi orang tu rasa, oh, baik lagi kalau kita pergi ke Mesir, kita ambil lagi apa? Ambil lagi apa yang kita nak. Ambil lagi pada gandum tu. Ha. Sayyidina Yaqub terima. Maksud, dia terima pada orang tu apa yang dia nak. Dia kata boleh, tapi saya ada syarat juga. Apa syarat Sayyidina Yaqub? Dia kata, kamu apabila masuk ke Mesir, masuk daripada lebih daripada satu pintu. Jangan masuk pada satu tempat saja. Maksud, masuk dari sebelah sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, macam tu, lain-lain tempat. Jangan masuk semua sekali daripada satu tempat. Maka orang tu dia buat apa yang Sayyidina Yaqub suruh kepada orang itu. Apabila sampai kepada Sayyidina Yusuf lihat pada adiknya. Apabila dia datang, adik-beradik Sayyidina Yusuf sekali dengan Binyamin, adiknya, akhbarahu Yusuf alaihissalam annahu akhuh. Sayyidina Yusuf ceritakan kepada Binyamin, ini adalah, dia kata, saya adalah saudaraku. Akhuka. Naam. Kamu jangan takut pada apa yang berlaku. Kamu jangan takut. Dia kata, saya ada, kamu jangan kamu takut pada apa yang akan berlaku. وأمر رجاله أن يضعوا صواع الملك في راحلة بنيامين. Dan Sayyidina Yusuf suruh pada orang yang bantunya untuk apa? Letak suwa' al-malik. Apa maksud suwa' al-malik? Suwa' al-malik adalah macam satu bekas untuk minuman untuk raja. Letak di dalam, macam saya nak cakap untuk istilah hari kita ni, adalah macam beg ataupun bekas angkat baju ataupun angkat barang kepada Benyamin. Jadi diletak di dalam tu. Jadi apabila jadi seperti ini adalah apabila orang itu nak keluar, adik-adik Sayyidina Yusuf nak keluar, Sayyidina Yusuf ikut apa yang janji. Kata, kalau kamu bawa Benyamin ke sini, saya nak lihatnya. Saya akan bagi kepada kamu gandum lagi. Apa yang kamu nak, hubub, qamah, syair, semua tu, saya akan bagi pada kamu. Tapi kamu bawa ke situ. Jadi apabila orang tu datang kepada Sayyidina Yusuf sudah jumpa dengan orang tu semua. Dan dia nak balik. Apabila dia nak balik, nada rijalul aziz ikhwati Yusuf. Orang adalah tentera ataupun orang-orang yang membantu Al-Aziz adalah panggil pada adik-adik Yusuf. Qifu fa inna nafqidu suwa' al-malik. Kamu berhenti, jangan keluar.
kami adalah hilangkan satu bekas minuman raja. Mana dia? Mungkin orang tu ambil. Faqala ikhwatu Yusuf alaihi salam, ma ji'na lisariqah. Adik-adik pada Sayyidina Yusuf, kata kami kita datang ke sini bukan untuk nak curi. Kami datang ke sini untuk nak ambil yang gandum tu, qamah dan sebagainya. نعم. فقال إخوة يوسف ما جئنا للسرقة ومن وجدتم حاجتكم مفقودة معه فهو عبد لكم. Dan orang itu kata, kami bukan datang untuk curi. Dan kalau ada di antara kami, kami semua ni, adik-adik, ada orang yang ambil, maka kamu ambil orang itu jadi hamba di tempat kamu. Ha? Subhanallah. Apabila jadi seperti itu, Fawajaduhu fi rahli Binyamin. Maka orang tu lihat bekas minuman itu dalam bekas tempat Binyamin. Maksudnya tempat bay ataupun tempat yang angkat barang oleh Binyamin. Apabila jadi seperti itu, fashtadda huznahum. Maka orang itu sedih sangat, adik-adik Sayyidina Yusuf. Wahawalu tabdil Binyamin. Binyamin itu paling kecil di antaranya. Jadi orang itu sedih sangat. Dan dia cuba untuk apa? Tukarkan, maksudnya seorang yang lain, kan bagi kita Benyamin, ambil seorang lain. Orang itu tak terima. Maka orang itu balik kepada ayahnya. Subhanallah, apabila jadi seperti itu, Sayyidina Yaqub adalah بأخذهم أحدهم مكانه فأبوه يعقوب عليه السلام كف بصره لفقد أخيه إلا أنهم طلبهم قوبل بالرفض. Apabila jadi seperti itu, Sayyidina Yaqub disebabkan Sayyidina Yusuf berlaku apa yang berlaku padanya. Sayyidina Yusuf adalah sedih sangat. Sayyidina Yaqub, maaf. Sayyidina Yaqub sedih sangat sampai biadat ainah. Dan sampai adalah dia macam sampai dia tak boleh nampak. Macam senang cakap di istilah kita, macam air putih turun. Jadi dia tak boleh lihat dengan matanya. Jadi apabila jadi seperti itu, orang itu tak terima untuk Benyamin balik dengan orang itu. Tapi qubila birrafd, orang itu tak terima apabila jadi seperti itu. Tapi Sayyidina Yusuf adalah beri sesuatu pada orang itu, iaitu qamis. Beri qamis, baju kepada orang itu. Uh, Apabila jadi seperti itu, ada kisah mungkin kita ceritakan melalui pada ayat Al-Quran, lebih lebih mudah, lebih ringkas supaya kita jaga pada masa. Uh, نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لهم قال أنتم شر مكانا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا لظالمون. Surah Yusuf ayat 69 hingga 79. Ini ceritakan kisah kisah di antara adik-beradik Sayyidina Yusuf di masa dia balik ke tempat Mesir untuk apa? Untuk ambil gandum itu dan dia bawa Benyamin. Kemudian apabila balik kepada Sayyidina Yaqub, adik-adik Sayyidina Yusuf balik kepada Sayyidina Yaqub dan ceritakan apa yang berlaku, apa yang jadi dengannya, Sayyidina Yaqub tidak uh, macam percaya pada kisah ini. Maaf, saya keliru dalam kisah ini. Sayyidina Yusuf, minta maaf, saya sebut satu benda yang kedepan. Iaitu apabila jadi seperti itu, awal-awal dia balik kepada Sayyidina Yaqub. Apabila balik pada Sayyidina Yaqub, Sayyidina Yaqub macam tak terima. Orang tu kata seperti itu, macam tak percaya, tak betul, macam tak betul. Orang itu pergi lagi sekali. Faraji'u ila Misr. Orang itu pergi lagi sekali. Dan dia minta pada Sayyidina Yusuf, tolonglah kita, ayah kita dalam keadaan seperti ini.
Tolonglah bagilah Benyamin tu kita nak bawa. Maka ayah ayah kita adalah orang yang sakit, dan sekarang matanya dia tak boleh nampak. فلم يستطع سيدنا يوسف عليه السلام كتمان شخصيته عنهم. Apabila jadi seperti itu, Sayyidina Yusuf dah sampai tahap dia tak boleh sabar lagi. Jadi Sayyidina Yusuf bukan tak boleh sabar, maksud kul anbiya tattasil fi sabar. Lakin maksud dia sampai tahap bukan tanpa tak ada sabar. Al-anbiya semua sifatnya sabar. Ada di antara sifatnya. Nah, tapi maksudnya dia sudah sampai kepada tahap tak boleh terima lah adik-beradik ni sampai keadaan seperti ini. Maka Sayyidina Yusuf ceritakan siapa ni. Dia kata saya adalah saya lah adalah Yusuf. Nah, dia ceritakan pada adik-beradiknya. Fatabu, maka orang itu taubat dan menyesal kenapa buat seperti itu dan minta maaf dengannya. Fama kana min Yusuf alaihi salam illa tasamuh. Apa yang Sayyidina Yusuf buat? Nabi. Seorang Nabi. Nak buat apa? Nak letak adik-beradik dalam penjara? Tak. Apa yang dia buat? Maafkan orang itu. Sayyidina Yusuf maafkan kepada orang itu. Nah, adik-adiknya illa tasamah, fama kana min Sayyidina Yusuf illa tasamah wal ghufran wa a'tahum qamisahu. Apa Sayyidina Yusuf maafkan orang itu dan beri pada orang itu apa? Baju Sayyidina Yusuf. Fa a'tahum qamisahu. Dibagi pada orang itu apa? Bajunya untuk membawa kepada ayahnya. Beri baju itu untuk bawa kepada ayahnya. Naam. Fa'atahum qamisahu. Naam. Uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala a'tuhu li abi yartaddu ilaihi basarahu. Maka kamu bawalah baju aku ni kepada ayah saya. Maka matanya akan boleh nampak semula. Maksudnya dia akan sihat semula. Summa ta'alu ila Masr jami'an. Kemudian apabila sampai ke situ, sudah bagi baju saya kepada ayah saya, dia akan sihat insyaAllah. Dan kamu balik datang ke sini semula dengan ayah saya sekali. Semua datang semua sekali, datang ke situ. Falamma ghadaru Misra ila diyarihim di Palestin, apabila dia keluar dari Mesir nak pergi ke Palestin, Sayyidina Yaqub, Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan perasaan di hatinya. Macam ada perasaan, ada benda tentang kisah tentang Sayyidina Yusuf. Ya, seperti mana apa dia inilah ajidu riha Yusuf, dia macam maksud saya ada rasa ataupun maksud dia kata adalah rasa ataupun ada berita tentang Sayyidina Yusuf. Apabila orang itu beri badannya qamis, bagian baju itu kepada ayahnya, Allah SWT pulang pulang untuknya lihatannya, dia lihat balik. Wa qala ikhwati Yusuf, kata adik-adik Sayyidina Yusuf, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, maafkan kami, kami adalah dulu buat salah dan seperti itu. Nah, subhanallah, di situ Sayyidina Yaqub uh, macam dah tahu mimpi Sayyidina Yusuf sudah jadi. Apa yang Sayyidina Yusuf awal-awal kita ceritakan. Yang ini tahaqquq ru'ya. Ajab Sayyidina Yaqub auladahu da'wati Yusuf. Sayyidina Yaqub adalah membawa anaknya dan juga maksudnya Sayyidina Yaqub terima apa yang Sayyidina Yusuf, jemputan pada Sayyidina Yusuf untuk datang ke situ dan anaknya, dan juga pergi ke Mesir fi sab'ina rakiban, dalam adalah lebih kurang adalah 70 orang. Apabila dia masuk ke situ, ke bumi Mesir, Sayyidina Yusuf buat apa? Sayyidina Yusuf angkat ayah ibunya angkat kepada tempatnya. Maksudnya dudukkan sebelah-sebelah badannya. Fasajadu lahu sujud tahiyatin wa ihtiram. Maka orang yang lain adalah sujud apa? Tahiyah. Maksud sujud itu bukan sujud ibadah, itu sujud macam kehormatan. Nah, itu adalah cara dahulu. Cara dahulu untuk tanda kehormatan pada orang adalah sujud badannya. Nah, lakin Islam mana hada. Islam sekarang zaman kita ini larangkan. Dah tak adalah benda seperti itu. Dan macam dulu tanda tahiyat, tanda kehormatan dulu seperti itu.
Ada, sekarang tak ada. Naam. Dan sujud itu bukan sujud ibadah, itu sujud kehormatan macam selamat datang, tahiyah. Naam. Ihtiram maksudnya, ihtiram. Naam. فشعر سيدنا يوسف عليه السلام بنعم الله وقال لأبيه سيدنا يوسف rasa nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak yang beri padanya dan kata pada ayahnya هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل من قبل جعلها ربي حقا وأتاني النبوة والعلم والملك وقد عاشوا جميعا في مصر dan kata pada ayahnya ini yang tafsir mimpi saya yang dulu ceritakan denganmu, wahai ayahku, maksud Sayyidina Yaqub, itu adalah tafsir pada mimpi yang saya lihat dulu dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan benda itu benar-benar sudah jadi benda itu dan kemudian semua hidup di bumi Mesir. Naam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam. Uh, Naam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Yusuf berpisah pada ayahnya. Pada kisah kita sudah sampai habisan kisah ya. Lagi sikit insyaAllah. Sayyidina Yusuf berpisah dengan ayahnya 22 tahun. Isnai wa 20 sana. 22 tahun. Dan dia hidup selepas itu dengan ayahnya di Mesir dan dekat bumi Mesir 17 aman. 17 tahun. Dan Sayyidina Yaqub di masa masuk dengan ahlinya, ahli baiti apabila masuk ke Mesir, bumi Mesir ada 70 orang. Dan apabila keluar dengan Sayyidina Musa, maksudnya kaum itu dah jadi besar, dah berapa tahun hidup di situ, dia keluar dengan Sayyidina Musa sebab ini adalah akan berterusan lepas tu kisah Sayyidina Musa kan. Jadi apabila keluar dengan Sayyidina Musa ke Ardh Tih, adalah keluar ke bawah bumi Sina namanya itu di masa ini. Nah, dikeluarkan apa? 600 nafs. 600,000 orang. وكان بين دخول يعقوب عليه السلام وخروج موسى عليه السلام adalah minha 400 sana wa 440 sana. Dan di masa awal Sayyidina Yaqub masuk ke bumi Mesir dan Sayyidina Musa keluar dengan kaumnya, cuma itu kaum Tih, kepada bumi Tih itu adalah bumi Sina, keluar dari situ lebih kurang ada di masa di antaranya 440 tahun. Jadi menambah, orang sudah menambah. Awal-awal masuk 70. Kemudian adalah menambah-nambah kaum itu adalah sampai ada berapa apabila keluar 100,000 nafs. 600,000 orang. Nah, apa yang faedah, kelebihan yang kita dapat daripada kisah Sayyidina Yusuf alaihi salam? Salahul aba thamaratuhu fil abna. Baik yang ada pada ayah, mak, hasilnya akan jumpa dengan anak. Jumpa pada anak. Maksudnya, apabila orang baik, dia jaga agama, jaga ibadah, jaga hubungannya dengan Allah SWT. Allah SWT akan beri badannya anak yang salih. Allah SWT akan bantunya, akan beri pada anaknya yang baik maksudnya. Jadi kita perlu untuk jaga pada diri kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk beri pada kita anak yang salih. Jangan adalah kita nak anak kita salih tapi kita tak salih. Maksud nak anak kita jadi puasa, jaga siyam, jaga ibadah tapi kita tak jaga. Tak boleh. Nah, Al-Anbiya, para nabi, zuriat daripada maksudnya bersambung. Macam Sayyidina Yaqub, Sayyidina Yusuf. Itu anak-anak macam tu. Seperti mana kita kata. Nah, kepada saya sampai Sayyidina Ibrahim. Baik terus. Nah, as-sabr akibat nasr adalah sabr itu adalah benda yang akan hasil badannya akhirnya akan adalah
menang ataupun akan dapat yang baik insya-Allah. Jadi dunia kita perlu untuk sabar. Sayyidina Yusuf, apa yang berlaku padanya, kita belajar orang yang beriman dia tidak tahu di hatinya adalah benci ataupun uh, benci lah, perkataan benci, haqd, maksud benci. Orang beriman bukan bersifat seperti itu. Padahal apa yang orang adik-beradik buat dengan Sayyidina Yusuf besar tu. Sampai balinnya dekat telaga itu. Sampai apa yang berlaku. Sampai ada sebenarnya ada satu benda saya tak cerita. Orang tu kata tentang Sayyidina Yusuf benda yang bohong. Tapi Sayyidina Yusuf asarraha fi nafsihi. Sayyidina Yusuf adalah macam tak cakap apa-apa. Diam je. Tak ceritakan apa-apa dengan orang itu. Tak lawan dengan adik-beradiknya. Tapi semua itu Sayyidina Yusuf maafkan. Tak apa. Jadi orang yang beriman, dia pun tidak tahu benci. Maksudnya, kena adalah bersifat seperti itu. Juga belajar pada kisah ini adalah melawan kepada syaitan dan jangan mengikut pada hawa nafsu. Nah, mimpi orang beriman adalah juga itu adalah benda yang mimpi itu kita kena bezakan. Maksud ada mimpi yang maknanya insya-Allah mimpi ru'ya mukmin hak. Ru'ya mimpi itu adalah benar. Naam. Lakin adalah benda namanya adghath ahlam. Yani supaya kita tak nak umumkan, supaya kita kena faham. Ru'ya juz'un naam. Allah apa hadis tu? Lupa subhanallah. Naam. Maksud kita adalah pada ru'ya mimpi itu pun adalah pada masa kita kalau kita mimpi benda yang baik, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Ini adalah membawa makna yang baik kepada hidupan kita. Orang yang beriman apabila dia mimpi na'udzubillah mimpi yang tidak baik, berdu badannya untuk apa? Yasta'iz billah, dia isti'adah kepada Allah, minta perlindungan daripada Allah SWT, sebut a'udzubillah minasyaitanir rajim. Naam, wa yadful an yasarihi thalathan. Dan ludah di pada sebelah kirinya adalah berapa? 3 kali. Sebanyak 3 kali. Itu adalah pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Kazmul ghaidh. Kita belajar daripada kisah Sayyidina Yusuf juga. Sayyidina Yusuf adalah ada orang cakap benda yang bohong tentangnya. Tapi Sayyidina Yusuf tak lawan. Apa benda itu? Apabila orang itu ceritakan in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Dia kata tentang Sayyidina Yusuf. Sayyidina Yusuf adalah adik. Dan orang tu ceritakan kalau Bunyamin tu curi, dulu adalah adik seorang adiknya seorang seorang saudaranya, maksudnya Sayyidina Yusuf, orang tu cerita dia curi juga. Ha? Macam falam yudafi Sayyidina Yusuf an nafsi. Sayyidina Yusuf tak cakap apa-apa, tak lawan. Mana saya ada dulu curi, tak ada cakap apa-apa. Tapi dia macam tanam di hatinya ataupun tidak ceritakan. كظم غيظه مع علمه أن الذي دفعهم لهذا الاتهام حسدهم وحقدهم. Walaupun Sayyidina Yusuf tahu yang orang tu sampai dia ceritakan seperti itu adalah sebab dia benci lagi, masih lagi benci kepada Sayyidina Yusuf. Walaupun Sayyidina Yusuf di masa itu dah tak ada. Baginya orang tu tak tahu itu Sayyidina Yusuf apabila bertemu dengannya kan. Tapi sampai masa itu masih lagi ada di hatinya adalah tentang Sayyidina Yusuf. Subhanallah. Nah, as-sijn adalah penjara. Kalau orang masuk penjara, bukan maknanya hidupan dah habis. Tidak. Sayyidina Yusuf masuk penjara tapi tak berhenti dakwah. Dia masih lagi dia dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فمعنى ذلك السجن والحرمان لا يمنعان من عبادة الله تعالى والدعوة إليه. Penjara itu adalah tidak adalah maksud sampai maknanya tahap kita tidak boleh ibadah, tidak boleh dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. الصفح الجميل عمن ظلم خاصة ذوي الأرحام. Maksud yang belajar daripada kisah Sayyidina Yusuf juga adalah safah, maafkan orang yang salah dengan kita. Khususnya orang yang ahli karabat.
Khususnya ada orang yang dekat pada kita. Khususnya orang yang kira ada hubungan silaturahim di antara kita dengannya. Macam tu Sayyidina Yusuf dengan adik-beradik. Kita ni adalah kalau ada masalah dengan adik-beradik pun kena jaga. Settlekan masalah itu. Habiskan masalah itu. Jangan adalah berterusan. Ada masalah dengan pakcik, makcik, jangan. Usaha untuk jangan adalah benda itu. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Maksud, barang siapa yang dia nak yubsat lahu fi rizqihi, nak rezeki yang banyak, wa yunsa' lahu fi atharihi, dan Allah SWT panjangkan umurnya, maka dia jaga hubungan silaturahim. Semoga Allah SWT bantu kita untuk semua untuk silaturahim. Ar-ruju' ila Allah Ta'ala wa 'adam at-tamadi fi ad-dhalal adalah rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang contoh dia salah, ha? Seperti mana adik-adik Sayyidina Yusuf, dia buat salah, buat apa, macam-macam dengan Sayyidina Yusuf dan apa yang dia berlaku dan sebagainya. Apabila sudah sampai satu masa, dia minta maaf pada Sayyidina Yusuf dan juga pada ayahnya, dan dia baliklah, khalas, dia taubatlah maksudnya. Dia taubat pada apa yang berlaku. Jadi rujuk ila Allah Subhanahu taala, jangan adalah balik kepada Allah Subhanahu taala, maksudnya sedarkan diri, jangan adalah berterusan dalam keadaan yang salah. Nah, subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kisah Sayyidina Yusuf ada banyak pada hikmah, banyak pada kisah, banyak pada benda yang bagus. Dia kisah ini ada kisah yang sedih, ada yang gembira, ada benda yang baik. Subhanallah. Dan wahai orang yang hadir dengan saya, Allah Subhanahu taala izin untuk kamu lihat sesuatu, mimpi sesuatu yang baik, atau Allah Subhanahu taala beri pada kamu kelebihan yang baik, berlebihan yang luar biasa, yang mungkin tak ramai dapat seperti itu. Kamu adalah jaga pada benda itu dengan buat dengan cara rahsia. Maksud, tidak perlu kamu nak cerita-ceritakan dengan ramai orang. Kamu buat bisnes, dapat untung. Berapa? 1 juta. Amin. Contoh, orang dapat duit banyak. Dapat harta banyak. Dapat. Kamu tak perlulah cerita benda tu dengan ramai orang. Walaupun orang yang dekat pada kita. Ukhdu hawaijakum bisirri wal kitman. Maksud, atau kama qal, maksud adalah kalau ada hajat, ada benda, khalas buat dengan cara sembunyi. Tak perlulah cerita-cerita. Sebab kita tak tahu, takut orang hasad, hasad dengki dan sebagainya. Nauzubillah. Juga walaupun orang itu dekat pada kita, adik-beradik dengan kita, tidak perlu, bukan semua benda kena ceritakan. Bukan semua benda kena wajib ceritakan. Khususnya kalau adalah dunia hadi arzak. Dunia ini adalah rezeki-rezeki. Rezeki setiap orang lain-lain. Ada orang mungkin dia subhanallah duduk di rumah je, dia Allah Subhanahu taala bagi dia bisnes, bagi dia macam-macam peluang. Mungkin ada orang dia pergi keluar dari pagi sampai malam, balik malam ke rumah baru ada mungkin RM50. Jadi dunia ni arzak. Setiap orang ada rezeki dia. Tak ada orang akan ambil lain pada rezeki kamu. Setiap orang ada rezeki dia. Dunia ni tahta sabr. Dunia ni dar fana. Dunia ini adalah tempat fana yang akan fana. Bukan dar baqa. Bukan tempat yang akan tinggal selama-lama dia. Nah, al-akhirah. Akhirat itu adalah yang tempat yang akan duduk selama-lama dia. Di dunia ini tak ada apa yang akan berterusan. Kullu man alaiha fan. Semua akan habis. Semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, Sayyidina Yusuf, faedah, Sayyidina Yusuf wa Bunyamin ikhwa min wahidah. Kenapa Sayyidina Yusuf nak Bunyamin? Kenapa macam dia rapat dengan Bunyamin? Sebab Sayyidina Yusuf dengan Bunyamin itu daripada satu ibu. Kan kita kata Sayyidina Yaqub, Sayyidina Yusuf itu dengan Bunyamin daripada isteri yang kedua kepada Sayyidina Yaqub.
Sayyidina Yusuf adalah hidup 110 tahun dan diwafat di bumi Mesir. Dan juga wa awsa ikhwatuhu na'am idza akhar wa awsa ikhwatihi, dan dia wasiat kepada saudaranya, adik-adiknya, jika dia keluar, idza kharaju min Mesir an yahmilu jassatahu, jika dia keluar dari bumi Mesir membawa maksudnya membawa Sayyidina Yusuf, maksud lepas Sayyidina Yusuf sudah, kalau dia keluar daripada situ, membawa Sayyidina Yusuf, maksud rufat, atau maksud baki badan Sayyidina Yusuf, orang lepas meninggal dan dibumikan, angkatlah maksudnya, bawa kepada mana? Kepada tempat Palestin tu. Nah, أن يحملوا جثته وتدفن مع أبيه وأجداده في الخليل. Untuk apa? Untuk angkatkan jisah, maksudnya adalah badan Sayyidina Yusuf, untuk dibumikan dengan ayahnya dan ayah dan atuk-atuknya di Al-Khalil, di tempat Al-Khalil di Palestin maksudnya. وقد نقلت جثته من مصر عندما خرج موسى عليه السلام وبنو إسرائيل من مصر. Dan diangkatkan jasad ataupun jussah, kita panggil jussah Sayyidina Yusuf di masa Sayyidina Musa keluar dengan kaumnya daripada bumi Mesir. Ha. Untuk maklumkan, seperti mana ceritakan di awal, kisah Sayyidina Yusuf ataupun Nabi Allah Yusuf, dia adalah satu Nabi yang diceritakan kisahnya sempurna di dalam satu surah. Walam yuzkar fi ayyi surah ukhra illa ismuhu faqat. Dan di surah-surah yang lain selain pada surah Yusuf, kalau ada dengar nama Sayyidina Yusuf, adalah hanya namanya, tak ada kisah-kisah berkait dengannya. Tapi kisahnya semua di dalam kisah ini. Dan apa ibrah ataupun hikmah daripada kisah-kisah Al-Quran ini, khususnya pada kisah Sayyidina Yusuf ini kepada Sayyidina Muhammad SAW dan juga orang beriman? Sesungguhnya adalah kisah seperti ini, seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Yani ini adalah untuk menjaga kepada hati baginda Nabi Muhammad SAW menghadap dengan apa yang orang kufar Quraisy buat dengannya, susahkan pada Nabi SAW, orang itu melawan dengan Nabi SAW. Yani Allah SWT nak tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dulu para Nabi yang sebelum kamu adalah seperti itu juga, ada susah-susah, ada macam-macam. Cuba tengok, cuba bayangkan, orang sampai ceritakan Imratul Aziz itu, isteri pada menteri itu adalah apa, kata Sayyidina Yusuf itu na'udzubillah macam nak lakukan benda yang haram dengannya. Sampai ada seperti itu. Macam Allah SWT nak bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah ujian itu adalah dulu para Nabi seperti itu. Para Nabi adalah seperti itu ujiannya. Ujiannya susah. Macam-macam datang padanya. Subhanallah. Semoga Allah SWT mudahkan untuk kita insya-Allah, untuk kita sentiasa dalam tadabbur Al-Quran. نعم آمين يا رب العالمين. فائدة: رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام في المنام. orang yang mimpi Sayyidina Yusuf dalam mimpinya. Syekh kata تدل على الملك والخلافة، وقيل تدل على رفع الغلاء والبلاء، وقيل تدل على ذهاب الهموم والأحزان والشفاء من الأمراض. Dikatakan orang yang mimpi Sayyidina Yusuf dalam mimpinya adalah maksud pada mimpi itu, orang yang mimpi Sayyidina Yusuf, tadullu ala al-mulk wal khilafah. Maksudnya orang ini akan dapat bahagian yang baik, untuk bekerja yang baik, ataupun akan dapat sesuatu amal kerja yang bagus, seperti itu. Dan katakan adalah raf'ul ghala, mungkin adalah Allah SWT mengangkatkan bala, dan juga menangkatkan adalah benda yang mahal-mahal, maksudnya akan jadi murah. Maksud orang kata pacaran cuma mahal, mungkin jadi akan harga turun maksudnya. Waqil tadullu ala dhahabil humum, dan juga kata siapa yang mimpi Sayyidina Yusuf juga Allah SWT akan hilangkan pada hatinya sedih-sedih tu, dan sedih ataupun masalah-masalah.
Dan juga katalah siapa yang mimpi Sayyidina Yusuf adalah wallahu alam juga adalah seperti tanda untuk Allah Subhanahu Wa Taala akan beri badannya syifa daripada sakit-sakit. Allah Taala a'lam bissawab. Seperti ini kita kira selesai pada kisah Sayyidina Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua insya-Allah. Mohon maaf, saya usaha nak buat yang terbaik insya-Allah untuk kamu semua. Mungkin saya nampak ada kelebihan kalau kita ceritakan kisah-kisah para nabi juga. Uh, Biasa kita adalah cerita hari itu tentang tadabbur akan ada setiap kali berlainan. Mungkin kali ini kita ceritakan kisah-kisah beberapa nabi yang kita sudah sebut. Akan datang insya-Allah kita akan ceritakan lagi insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahi tak tahu adakah benar itu tak tahu jawapan untuk soalan ini saya tidak tahu wallahu a'lam. Tapi rasa tidak. Wallahu a'lam. Nah, dia nak nah betul bersihkan namanya sebelum keluar betul. Okey, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. Terima kasih pada yang hadir. InsyaAllah kalau rasa benda ni ada manfaat insyaAllah yang kita ceritakan pada hari ini, kongsikan dengan orang yang lain, mudah-mudahan dapat manfaat biiznillah. Bagi grup tadarrus kita, orang yang join dengan kita tadarrus, yang tak dapat join untuk tadabbur, insyaAllah boleh tengok video, boleh maklumkan juga dalam grup. Hari ini Alhamdulillah kita dengar kisah Sayyidina Yusuf. Boleh rujukkan pada videonya di dalam YouTube insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir dan mohon maaf banyak-banyak. Ini dikira macam first time saya buat kelas lambat sangat. Tapi tengok macam lagi sikit pada kisahnya. Kalau boleh selesaikan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam. نعم جزاكم الله خيرا. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اشفنا وعافنا يا رب العالمين. اللهم اشفنا وعافنا. اللهم اشفنا وعافنا. اللهم اشفنا وعافنا شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في القرآن العظيم وبحق قولك كن فيكون. يسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوائجنا على النحو الذي يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. ويسر أمر كل من طلب منا الدعاء يا رب العالمين. ويسر أمر كل من طلب منا الدعاء يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نسألك يا إلهنا التيسير والتوفيق يا رب العالمين. اللهم يسر لنا كل عسير يا من عليه عسير يسير. اللهم يسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يسر لنا أمورنا وأمورنا من أحبابنا ومن عرفناهم يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب. قبل الله منكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh. Terima kasih banyak-banyak. Syekh, alhamdulillah. الحمد لله بارك الله فيكم. Baik, barakallahu fika. آمين يا رب وإياك. Amin, amin, amin. الحمد لله رب العالمين.